Rasuah bukan perkara kecil. Ia adalah penyalahgunaan kuasa demi kepentingan diri. Tanpa kita sedari, rasuah merosakkan kehidupan seharian, dari jalan yang kita lalui hingga rawatan yang kita perlukan. Kes rasuah juga kes siasat, yang mana ini adalah berhubung dengan mereka yang dikatakan menerima rasuah. Sejumlah 1.66 bilion ringgit hasil rasuah penyeludupan dan pengubahan wang haram dipulangkan kepada kerajaan. Dan pembukuan yang telah dijalankan adalah sebanyak RM17,579,841 Azam berkata pihaknya turut mengesahkan menerima aduan rasmi daripada sebuah syarikat pengeluar tayar. Jadi kita sekarang ni melihat kepada isu jenayah dan juga tata kelola. Rasuah dijulang, sekolah dijurang. Rasuah menjadi barah, hospital menjadi parah. Kepentingan integriti. Integriti bermaksud berpegang kepada nilai kejujuran dan melakukan perkara yang betul, walaupun tiada siapa yang melihat. Beliau adalah harapan negara. Setiap pilihan jujur hari ini akan membentuk masa depan yang bersih dan adil. Tolak rasuah, pilih integriti. Bersama kita bina negara bermaruah.